Tuan Farah nak saya settle satu kes lagi. Kan saya off day hari ni, Tuan. Ya, tapi kes ni sebaiknya diselesaikan hari ni. Ya, saya tahu, Tuan. Tapi kenapa saya, Tuan? Sebab hanya awak yang saya boleh percaya. Saya yakin. Kalau macam tu terpaksalah. Nanti Tuan bagi saya location dengan butiran lanjut. Terima kasih, Adang. Aduh, hai. Okay, curi lagi. Semua tadi tempat sama. Nak tambah pelik lagi tu. Hari kami pagi jadi tu. Pada Tuan Faruk nak aku gicek pun. Meta. Supaya ada benda tak kena ya ni. Ya. Waalaikumsalam. Agak tak normal bila semua budak cuba curi pukul orang dewasa macam tu. Lain lah kalau berjenayah. Cih, tunggu kampau tu. Kebah tangan aku tu buat. Bodoh ya ni. Apa curi tak lagi rumah. Sorry budak. Tapi mak bapak awak perlu petik awak di balai hari ni. Tu pun kalau boleh tangkap lah. Ya. Ya. Ha. Ah. Trik yang bagus. Tapi belum cukup bagus untuk aku. Hei budak. Awak nak yatim Kalau betul pun kenapa? Bukannya ada orang peduli pun. Orang dewasa mencahan takkan faham apa yang aku lalui. Padahal pun kena tinggal punya. Patut ya curi. Ish, hang senyum apa ha? Apa kata kita main satu game? Kalau awak dapat serang saya sekali, saya lepaskan awak. Tapi kalau awak tak berjaya, awak kena ikut apa arahan saya. Hang pastikan hang takkan menyesal. Tu pun kalau awak mampu. Bismillah. Huh. Wah. Oh, nampak dah. Huh. Budak ni tak ada lagi nak terbaca aku punya attack. Ngelang-ngelah yang ngeleng upai aku. Lepas tu dia tepi gitu lah tangan aku. Supaya aku buat dia saat ni. Kalau bukan aku saat ni, kena dosa kau. Kan aku dah kalah. Buat je lah apa hang nak. Saya dah buat keputusan. Mulai sekarang saya akan jaga awak. Ha? Kan saya dah cakap awak kena ikut apa yang saya cakap kalau saya menang. Tapi tak apa ke? Ni pun untuk tebus balik jenayah yang awak dah buat sebelum ni. Sekarang saya nak awak jadi sidekick saya. Saya akan tunjuk awak jalan menjadi detektif. Awak boleh panggil saya Adam. Okeylah. Panggil aku ni.